Okay geng, tengok ni, Hendrik Genetic dah tukar website lagi. Dia dah bunuh HJJ Store, dia dah bunuh HJMY Click. Sekarang dia buka Pack Malone pula ni ha. Apa benda ni tak maksudnya. Tengok website HJJ ni. Kan ni aku pelik kenapa orang tak percaya yang kita dah cakap dah website ni sangat-sangat berpotensi scam. Sebab apa? Satu korang tengok ni, Whois ni, website ni orang kata dah guna 2 tahun dah, 3 tahun lah. Tengok ni, website ni baru je hidup bulan 5 yang lepas, tak sampai 5 bulan, dan dia dah bunuh dah. Tahu ni, dia dah kill. Kan ni HJMY Click ni baru je 2 minggu lepas website ni hidup lagi. Dan dah mati lah. Tengok ni, dia baru beli je bulan 8 tu hari. Dan akan expired setahun lah. Normal domain memang expired setahun. So sekarang ni yang ketiga, ini dia website ni buat Pack Malone ni. Bila dia beli? 9.9. Dia baru beli je, tak sampai sebulan lagi. Dah sebulan lebih sikit lah. Kemudian anda boleh tengok lah. So sekarang inilah yang terbaru punya. Kan ni saya pelik kenapa orang kata, bila kita kata Hendrik Genetic ni scam, Hendrik Genetic yang buat website ni scam, dia macam ada SSM lah, apa benda lah. You guys patut boleh scrub website tu. You boleh scrub tau. You boleh search dekat SSM info. Sini. You guys boleh je download, dapatkan maklumat tersebut. Maklumat untuk company tu. Saya malas nak buat sebab benda ni memang dah scam. Kita dah buat berpuluh video scam dah sebelum ni. Memang hampir 100% memang semuanya scam. Kita dah dapat tengok template dia macam mana. Sebiji macam ni ha. Anda boleh tengok nombor telefon pun memang dia cari orang Malaysia. +60 hanya untuk Malaysia, bukannya untuk orang luar. Kita tak perlu register beritahu lah. Sebab apa? Semua, kalau anda tengok saya punya video sebelum-sebelum ni, semua sama pattern website macam ni. Nombor telefon, password, kod pengesahan grafik. Sama, sebiji sama. Style, register pun sama. Dan apa yang paling penting sekali, search Hendrik Genetic. Pergi search kat Google sekarang. Search, buka website Hendrik Genetic yang sebenar, official. Semestinya website yang paling atas sekali. Website scam ni tak akan naik kat atas punya. So anda boleh tengok, ini website Hendrik Genetic dan apa important notice dia. Unauthorized products and financial offer claiming to be Hendrik Genetic are currently circulating online. Please do not engage with these offers. If you are unsure about the legitimacy and communication, contact us. Nampak? Tak percaya? Contact terus Hendrik Genetic. Okay, mudah kan? Daripada, kalau korang malas nak check SSM apa benda semua tu, korang boleh terus email kat sini. Ini memang Hendrik Genetic yang original. So dia harap video ni membantulah. Saya harap kita sedar lah. Sebab application yang scam-scam ni semakin lama semakin banyak orang create. Sebab apa? Sebab mudah sangat orang Malaysia sangat kena scam. Dan saya pastilah kalau korang kata pakai apps dan sebagainya, apps tu takkan ada dekat Play Store. Dia takkan ada. You just search lah. Apa? Nak search apa? Hendrik Genetics. Search. Ini apps lain. Nampak? Bukannya apps registration tu. Kalau kita tengok kat sini, ada app support. Kat sini. Nampak? Ini apps real dia. Kalau anda download APK tu, tolong jangan sangat mudah tertipu. Kita saja. Diharap video ini manfaat. Sekian. Terima kasih.